Kembar yang misteri. Bayangkan jika nyawa anda bergantung sepenuhnya dengan kembar anda. Inilah kisah benar yang menyeramkan tentang June dan Jennifer Gibbons atau digelar sebagai The Silent Twins. Dilahirkan pada tahun 1963 di Barbados dan dibesarkan di Wales. June dan Jennifer Gibbons berkongsi lebih daripada sekadar rupa. Diorang ni terlampau rapat sehingga kan tak ada siapa yang boleh pisahkan mereka. Tapi ada sesuatu benda yang pelik. Mereka bercakap dalam satu bahasa rahsia. Satu bahasa yang hanya mereka sahaja yang faham. Dan tak lama kemudian mereka berhenti bercakap dan hanya bercakap sesama sendiri sahaja. Cikgu-cikgu, doktor, malah ibu bapa mereka sendiri gagal untuk menembusi tembok yang mereka bina. Seolah-olah mereka hidup di dalam dunia mereka sendiri. Dunia yang tiada siapa dibenarkan untuk masuk. Namun hubungan mereka bukan sekadar aneh, ia juga menyeramkan. Mereka bergerak serentak, meniru gerakan satu sama lain seolah-olah mereka berkomunikasi secara telepati. Dalam diary mereka terungkap fantasi gelap, pemikiran jahat dan satu rahsia yang mengerikan. Salah seorang daripada mereka harus mati supaya yang seorang lagi dapat hidup bebas. Perlakuan mereka semakin parah. Mereka mencuri, membakar harta benda hingga kan akhirnya mereka dihantarkan ke Broadmoor, hospital psikiatri yang bersekuriti tinggi di UK. Dan disinilah kisah ini menjadi lebih mengerikan. Selepas 11 tahun dikurung, mereka dijadualkan untuk dipindahkan ke hospital yang mempunyai sekuriti yang lebih rendah. Ketika itu, Jennifer memandang kepada June dan berkata, "Aku perlu mati supaya engkau boleh hidup." Selepas perpindahan itu, Jennifer mati secara tiba-tiba. Tiada penyakit, tiada tanda-tanda awal, jantungnya hanya berhenti. Seolah-olah dia memilih untuk mati. Dan yang paling menyeramkan, selepas kematian Jennifer, June mula bercakap seperti orang biasa. Tiada lagi bahasa rahsia, tiada lagi senyap. June akhirnya bebas. Adakah ini sekadar ikatan psikologi atau ada sesuatu yang lebih gelap yang tak dapat dijelaskan? The Silent Twins, kisah yang mengaburkan sempadan antara sains dan alam gaib. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam dan juga cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, comment, share dan juga follow saya di Shimo Sashimi, okay? Assalamualaikum.